So guys, sekarang pukul 5 petang dekat rumah Sophie. Sophie baru nak siap. Kalau pukul 5 petang baru nak bersiap, baru nak start makeup. So that means pukul 6 atau 6.30 baru keluar daripada rumah. And today Sophie nak bawa family Sophie jalan-jalan. I don't know why, but I think hari ni I nak habiskan my money for my family. Anything that boleh happykan family I for today. Sebab lately ni saya terlampau busy sangat dengan kerja photoshoot, live itu ini sini. And balik pun lewat malam. Kalau boleh kadang-kadang balik saya tu nak ke subuh. So sekarang ni untuk nak self reward ke untuk my family. Bawa diorang pergi makan sedap-sedap, bawa diorang jalan-jalan ataupun shopping apa yang diorang nak. So hari ni lah masanya untuk saya spend time dengan diorang. So let's go. Saya tak nak pun buat get ready with me makeup sangat sebab saya nak kejar masa sekarang ni. So saya nak cepat. So sekarang ni ini adalah muka togel saya. Saya nak makeup, saya nak siap-siap betulkan tudung semua. Terus saya keluar. So let's go, kita bersiap-siap dahulu. Jalan-jalan dengan sepanjang rajaku. Bye. Okay guys, sekarang ni guys saya tak sempat nak bersiap. Sebab actually adik Sophie dia daripada Melaka. Dia dah turun KL. Dia memang every week, aku tak tahu apa masalah dia, pergi asrama, masuk U. Tapi kan setiap minggu nak balik KL. Aku tak faham. So sekarang ni kita orang kena pick up dia dekat Masjid Jami. Sebab dia naik bas turunkan TBL pergi ke Masjid Jami. So sekarang kita orang kena pick up dia dekat Masjid Jami. Sebab bapak aku ni risaulah dia duduk situ lama-lama. So sekarang ni kita nak kena pick up dia. Aku tak sempat nak make up. So kena pick up dia. Dan masalahnya sekarang ni aku kena make up dalam kereta. Cantik juga muka aku kan. Okay, so sekarang ni saya kena make up dalam kereta. Jadi saya saja nak tunjuk. Bag makeup ni saya beli dekat, bukan bag makeup, dia macam backpack. Saya beli dekat Victoria's Secret. Murah je guys, tapi cantik. Dia boleh macam ni, dia boleh buka. Cantik kan? So sekarang ni dalam ni semua barang-barang makeup saya. So let's go, kita pergi pick up adik saya. Dan saya sambil tu saya makeup dalam kereta. So let's go. Saya lupa nak bagi tahu hari ni outfit saya simple je. Saya tak pernah expose outfit ni. Tapi mungkin netizen ataupun ada setengah pernah tengok saya pakai outfit ni waktu saya pergi Pening last minute hari tu. Ada. And now saya punya kasut korang tak nampak. Actually kan kalau korang nampak kan dekat bawah ni penuh dengan barang saya shopping. Atas meja ni pun ada barang yang saya shopping. Nampak tak? Kat sini nampak mana? Ni barang saya shopping. Dekat sini pun ada barang-barang saya shopping. Tapi saya tak buat unboxing lagi. But now lantak lah. Tak ada sempatnya saya nak buat unboxing barang shopping ni. So sekarang ni saya nak pakai kasut. Ni suka kasut ini. Saya matching with him actually. With him saya matching but it's okay. Saya pakai je dulu. Dah tak perlu nak matching dengan dia. So kasut saya yang saya beli ni for me cantik lah. And dia boleh matching dengan semua colour. Saya tak ada lagi kasut Onitsuka actually. So ini adalah first kasut saya untuk collection Onitsuka. So ini adalah kasut saya. Cantik tak? So sekarang saya nak pakai untuk hari ni because so cute. It's so cute. So let's go. Kita pakai kasut ni and turun bawah. Saya dah turun bawah. Ibu pakai baju apa ni? Cantik je lah mana aku. Tak cantik lah. Kenapa aku lagi jadi baju cantik? Banyak je baju cantik ibu. Mana lagi? Koko itu je yang dia pakai. Tak payah nak matching dengan Aiden sangat kot. Matching dengan Aiden jom. My new shoes. Ibu tengok lagi my new shoes. Alice. Punya. Aku punya. Nampak lagi nak beli untuk kau. Hi guys and Assalamualaikum. So habis tu kau fikir ni presentation kau punya sekolah ke? Hey guys, Assalamualaikum. Benda di dialog. Kita orang nak pergi makan dekat mana? Dekat Cili Kampung. Tak ada muka air. Dekat Cili Kampung. Jatuh view YT aku. Tak ada. Makan dekat Cili Kampung. Nanti orang mesti tengok. Tapi jam gila. Sebab kau lah. My god, mana ada? Susahkan. Ya Allah. Every week. Kaya sangat kau. Ya Allah, sebab bosan gila duduk dekat Melaka tu guys. Nak
Aku tak tahu duit aku buang. Ni orang kan banyak suka sangat balik KL. You tahu tak? Seronok gila balik KL daripada duduk kat Melaka tu. Okay, so now Sophie dah nak siap makeup dah. Tinggal nak pakai Allahu Akbar. Tinggal nak pakai lipstick and then I'm done. Diam! Tak pula macam mana tu. Anak Isha perempuan kan? You kali ganda lasak Kalau daripada perempuan banyaklah outfit aku boleh beli. Eden ni boring. So korang bayangkan jam dah Tapi tak tahu lagi kena 2 jam kulit macam mana. tapi tak siap-siap lagi. Patutnya ikut belah perak hitam macam mana. Cantik gila. Berapa kali dia scan perempuan nak tengok. Tudung ni pun dah jadi apa dah? Isha dah excited perempuan ni nak perempuan. So now lipstick yang Sophie pakai Anastasia Kenapa tu? Masalahnya called Peachy Nude. Yang ibu nak jadi kenapa? Nampak tak? Tak nampak lah Peachy Nude. Mak Azam ada. Tak payahlah rekod macam ni adik. Kau dapat apa? Dapat komplain? Tak ikhlas langsung. Korang nak tahu tak? Ya, kau tengok abang aku ni, dia makan durian 3 biji dekat dia seorang. Kau rasa? Kita pakai kecil tu lah. Kau bela hantu ke bela saka? Dah ukur Aisyah. Ya Allah. Kau tak baca bismillah kan? Tak. Tak pernah merasa. Sedih kau ni hidup kau. Asal dia kau. Eden, kau fikir kereta aku ni apa? Oi. dia main kasar macam tu. Dekat nanti. Apa? Korang tengok ni dia penangkan tahap apa aku tak tahu. Allah hadir. Ya Allah. Kaki dia. Ya Allah ibu. So now kita orang dah sampai KLCC. Kita orang nak pergi makan. Kita nak buah seangin. Tengok nakal sangat. Nampak tak? Tak nampak lah. Dia laju sangat. Laju sangat dia ni. Jom kita naik atas. Adik Allahu Akbar. Allah. Tak ada kita nak pergi makan. Kita nak pergi makan dulu. Taman. Kat atas ada taman. Jom. Tahu lah. Kat atas ada taman. Biarkan dia. Okey, biar tinggal dia. Bye. Bye. Jom. Bye. Jom. Lompat guys. Korang annoying lah. Ya Allah, lapar gila. Lapar. Doa. Lapar sangat. Bayar aku. Adik-adik aku tiba-tiba dia jadi macam dialog pula. Dia jadi fake. Atas sekali tak bayarlah. Naik je lah ni. Mami. Kau kan jarang-jarang masuk mall. Agak-agak sikit aku hari-hari atas sini tu. Hantar buah. Hantar buah hari-hari kat sini tu. So guys, abang saya dia kerja stok buah. So kalau korang rasa nak cari buah, korang boleh cari abang saya. Dia hari-hari kita orang akan bawa balik avocado, bawa balik strawberry. So hari-hari dia akan bawa balik buah yang fresh oh. Lah budak tu menyusahkan ni. Ya Allah, lah budak ni nakal sangat. Bye-bye Dan. Hehehe. Budak ni. Perangai dia. Dia tak boleh belikan aku. Aku duduk mengejar dia, kata dengan bapak aku. Asal ayah duk kejar dia macam tu. Abang aku sweet. Sweetnya abang aku. Sweet lah sebab nak duit. Nak duit bang. So now dah sampai Cili Kampung. Dah sampai tapi kita orang kena beratur. Korang tengok berapa punya panjang dia punya beratur. Daripada tadi sampai sekarang tak masuk lagi. Dia sebab abang ipar Sophie dengan kakak Sophie, diorang sampai dulu. So diorang beratur dulu. Daripada tadi lagi beratur. Sampai sekarang tak masuk. Cili Kampung ni hari biasa pun dia ramai. Tapi dia punya besi tu dah tak kuat. Sumpah aku lapar gila sebab aku tak makan dari pagi. Sekarang dah pukul berapa? Adik? Pukul 8 malam guys. Makanan baru baru sampai makanan.
Sophie pun dah kenyang. Saya rasa perut saya ni kalaulah boleh ditunjuk, perut saya ni korang imagine like Syahmi punya perut. Macam tu besar dia tu. Macam pregnant 5 bulan dah. Macam tu lah perut saya sekarang ni. Saya nak butang zip seluar pun tak mampu dah ni tau. Okay. Sekarang mungkin nak jalan-jalan KLCC dulu. Jalan-jalan dalam ni apa yang ada untuk shopping. And then my mum request nak makan durian. So korang boleh tengok kuku saya kuning makan masak lemak. Ni putih, ni kuning. So mungkin jalan-jalan dulu. Lepas tu kita tengoklah apa yang ada. Tengoklah makan durian lah. Bagi samu dia bagi lambat-lambat dah kali ni samu ni. Wah, dia tak supportif langsung. Sumpah. I got 1, 2, 3, 4, 5 pieces at Levi's. Tu adik ambil baju apa tak tahu. Aish, sumpah Cawin kau keding tu. Kita beli seluaja. Kemain sewajar. Bagi you kemain muslimah. Astagfirullahalazim. Ya. Dia sentuh dia si aku. Nanti Aisyah tak sebesar sikit lagi. Okay, dia kena baggy. Jangan terlampau ambil ikut kaki kau. So kau dah lah keding. Biasa je. Apa? Aiden, come. Aiden, come. Nakal budak ni. Korang boleh nampak ni adalah token. Satu family ambil. My god. Dia tekan je kot. So now, total is semoga dimurahkan rezeki. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Kau tengok. Rezeki selalu. Tengok jerawat dia. Ya Allah, besarnya. Buruknya. Buruknya macam monyet. So today I just spend Terima kasih ni. semoga dimurahkan rezeki selalu kakakku sayang. Today I just spend only geli lah apa masalah kau ni. Aku kudu buat tak tunang. Geli lah. Today I just spend only 5k. Include makan tadi 500. This one only 447. 47 this one. Oh betul lah 447. So 5k today. For today. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Dan mana saya nak ulang-ulang serabut. Tak belum lagi. So inilah barang-barang Wish. Pergi shopping. Sini. Ni sini lah. Ya Allah, apa yang nak ambil gambar dekat depan Levi's? Nak ambil gambar dekat depan Levi's. Okay guys, dah settle. So now kita nak balik. Dah habis dah duit. Kita nak balik. Lepas tu mungkin kita pergi makan durian. Kalau jadilah pergi makan durian. So now kita dah sampai tempat durian. Nampak ni? Ramai sangat orang dekat belakang nak makan durian. So let's go, kita makan durian. Tadi dia tak ada shopping sebab dia kerja. But it's okay. Your baju I already buy. One jeans and one Dah banyak kemeja. Belilah dengan kemeja janggut ni. Dah banyak kemeja. Cactus. Ni, so now complete 6 adik-beradik. Tadi masa tak ada tempat. Ada tak sempat orang tak lambat. Korang mesti di sini. Kita pergi ke sana. I and udang merah. Udang merah. Ibu impek ke sini. Harga 433. Udang merah. Itu apa tu? Udang merah. Ini ayo.
So now, Ayo, ambil jam. now I nak makan I guys. Apa benda? Wow, kuningnya. Udang. Arisa, jangan kalah. Eden tidur. Ni macam kami gambar makanan. Shopping tu pun tak gambar. Tu yang ada. Elok ni. Yang ni tak? Ni macam Tu tak ada. Hotel Pekodot. I have commitment. so. Cakap orang pinjam motor nak pergi rumah ibu. Ni ayah beli yang ni makan kita orang ibu ambil gambar. Kalau boleh loan kan, dia dah download dah. Bayar kot. Tak cakap bodoh, I like